Sambung bayar ni berluasa juga di antara orang-orang Malaysia. Kenapa benda ni berluasa? Sebab kita tahu nak beli kereta pakai hire purchase. Tapi for some people, dia ambil pilihan sambung bayar. Kenapa? Mostly sebab dia tak mampu nak ambil loan tu sendiri. Tak mampu dari segi apa tu? Maksudnya dari segi dia tak ada credit punya score. Okay, credit score. Mungkin tak ada slip gaji. Tak ada Dia slip ada gaji. income apa semua, Ada tapi income? dia tak ada benda-benda tu. Yang membolehkan dia mengambil loan. Maknanya di mata bank, dia ni orang tak bankable term dia. Tak silap saya kan. Diorang ni biasanya. So diorang mungkin pilih option yang tu. Dan yang kedua, ada juga yang ambil deal yang macam too good to be true. Contohlah ada Honda City 2018 contoh kan. Dia jual kau sambung bayar je lah, tak payah bayar deposit apa semua. So dia dalam kepala dia, aku dah jimat banyak ni. Mungkin macam tu juga, dia jumpa deal-deal yang macam tu, tak payah bayar deposit apa semua, kau tinggal bayar lagi 4 tahun je. So dia kira-kira untung aku ni. Tapi dia tak fikirlah consequence dia. Apa konsekuensi? Maksudnya dia bayar, kalau orang tu tak nak tukar nama, itu adalah hak orang tu. Sebab dia just gentleman's punya law lah. Tapi diorang kata ada perjanjian lah, dah sign lah, dah pergi kat lawyer lah. Yang saya faham benda tu semua tak valid pun. Tak legit. Maknanya kalau bawa ke mahkamah? Tak boleh pun. Dibuang je dokumen. Dibuang macam tu je lah. Sebab kalau boleh mestilah dah ni kan. Tak silap saya, dia ada bank, tak tahulah, mungkin Tuan Faiz tahu kot, ada cara nak sambung bayar tu, tapi dia complicated lah biasanya.